Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi menceritakan, bercakap tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita adalah Allah, Tuhan semesta alam, Raja segala raja, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bagi rezeki, Ar-Razak, pemberi rezeki yang mutlak. Bila Allah Subhanahu wa taala yang buat segala-galanya. Segala-galanya Allah yang buat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Selain daripada Allah namanya makhluk, makhluk tidak boleh beri kesan manfaat mudarat melainkan dengan izin Allah. Makhluk tadi tiada daya upaya, tiada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala yang izinkan. Allah Subhanahu wa taala Khalid Salam, Maha Pencipta yang cipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 petal langit, 7 petal bumi dan segala isinya Allah yang buat. 18,000 jenis makhluk cipta untuk mudahkan manusia, untuk khidmat pada manusia. Dan Allah SWT cipta manusia itu sendiri. Allah bagi tahu manusia asraful makhlukat, sebaik-baik ciptaan. Yang terbaik yang dicipta oleh Allah SWT tanpa bantuan mana-mana para malaikat ataupun mana-mana makhluk. Allah buat dengan kudrat Allah, kudratullah. Allah uli manusia dengan 7 jenis tanah dan Allah SWT jadikan jasad, tubuh badan, anggota badan, dan Allah tiupkan ruh pada jasad. Kun fayakun, maka jadi-jadilah. Dialah Allah yang buat segala-galanya. Dan semua yang berlaku di depan mata kita ataupun sebaliknya, kita tahu atau tak tahu dalam pengetahuan Allah SWT. Termasuk ajal maut, jodoh pertemuan, rezeki. Jadi ditetapkan oleh Allah SWT. Atau perkara yang sangat besar, kita lagi dan lagi cakap insyaAllah supaya timbul rasa keyakinan, iman yang meningkat dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara ini kita kena bagi masa, lapangkan masa kita, diri kita, harta kita, belanja keluar jalan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh, lama-lama, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, lagi dan lagi sampai di akhir kalam nanti. Allah SWT mudahkan kita ucap kalimah La ilaha illallah dakhala jannah. InsyaAllah. Doa baru insyaAllah. Azam kaulan. Jazakallah khair.